Allah Subhanahu wa taala bagi janji yang cukup besar kepada haji ini. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata apa pasal haji, pasal umrah ni? Orang yang pergi umrah, lepas tu dia pergi pula umrah. Tahun ni dia pergi, selang setahun dia pergi. Di antara dua umrah itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kafarah dosa. Allah hapuskan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Tuh, anjuran supaya kita teringat nak pergi. Kan Nabi SAW kata, tak disuruh manusia ni bersusah payah pekin belanja, melainkan kerana nak pergi ke tiga tempat. Apa dia? Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi Baitul Maqdis. Lain pada tu, jangan sampai menyusahkan diri. Duk pekin belanja, makan Maggi hari-hari. Pasal apa ni? Dah mereka duk ajak pergi tour Europe. Tak payah. Pergi makan lagi boleh. Betul-betul ada duit lebih nak pergi tak apa. Tapi kalau sampai nak kena pekin untuk nak boleh pergi ketiga tempat ni, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan orang yang pergi buat haji dan dapat haji yang mabrur, tidak ada janji kepada dia melainkan syurga.